Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Macam korang dah baca kat tajuk, hari ni kita akan buat cabaran. Boleh ke aku buat video sedih dalam masa 1 jam? Tapi tak berapa nak sedih. Jom mula. Okay, jom mula. 3, 2, 1. Dengan ini, masa pun dah start dan aku pun mula mencari lagu untuk video aku. Diri aku rasanya. Okay, jap. Jom kita dengar sekejap. Aduh, boleh pula iklan. Okay, menarik. Betul-betul menarik. Okay, kita ambil ni. Jadi aku pun mulalah ambil lagu ni untuk video. Okay. Jadi kita nak buat tajuk okay, jap. Video sedih. Okay, macam biasa kalau korang pernah tengok video mesti macam ni kan. 5 fps. Tapi nanti lepas ni korang akan tengok betapa menyesalnya aku ambil 5 fps. Okey lah ni kan. Daripada ayahnya. Okey, tak apa. Kita teruskan. Daripada. Okey. Korang tak perasan ke tulisan yang ke atas tu cakap apa? Aduh, mainan pula. Ini bukan mainan, ini iPhone. Okay, kita perlu adjust sikit. Sekarang ni masalah dah selesai, tapi selepas ni akan ada masalah yang akan muncul. Sampailah suatu saat baru aku perasan. Weh, lagi 12 minit sempat ke? Tak apa, sebab lagi. Bismillah. Akhirnya siap pun. Lepas 1 jam akhirnya dah siap. Kita tak ada sekali. Habis. Kalau korang nak tengok hasil video ni, korang kena tekan tajuk video dan tekan link yang saya dah sediakan. Okay. Ciao dulu. Assalamualaikum.